Warna dia memang tegak sebab red velvet. Kau ikan perisa serunding. Datuk jual muka lain dah. Kedah kau, kedah baru Kedai baru. Belah, kedah. Ni ke apa ni? Alhamdulillah. Okey, hari ni sempena pembukaan kedai baru Kak Okey. Adi lah. Kedai kari Pak Mini ya Bella. Alhamdulillah. Kedah baru. Lepas ni bila buat operasi kedah baru? InsyaAllah tak ada apa-apa halangan minggu depan insyaAllah. Kak Adi ada buat store menu baru. Okey. Hari ni kita nak tunjuk menu baru tu belakang. Okey, jom. Kau di Karipak Magic Dabung sempena pembukaan kedai baru dia, tapi ada Karipak baru yang tak pernah orang buat. Okey ni produk baru kita deh. Kari Pak red velvet. Nak sebut ke belik sangat lidah Suka kita. dak. Tu dia. Okey. Warna dia memang tegak sebab red velvet ke. Kita tak masuk pewarna pun. Dia merah dengan Imulko dia Bella. Ada dia memang lah. kita tak masuk langsung pewarna dia. Tengok. Cekor Nestem. Oh, bukan serunding. Bukan. Dia lebih kurang katakan macam cookies lah Bella. Dia lah. dessert. Jadi kita tak guna serunding tadi ni dah. Red velvet ni kita guna dengan Nestem. Lepas tu white chocolate. Dia manis dengan white chocolate. Kita tak ada masuk gula langsung. Paling ni lah. Paling famous. Paling orang cari lah ni dah. Pisau pandai. Ni serunding ikan. Ni kita guna serunding ikan Bella. Kau ikan perisa serunding. Ya. Tapi original ni lah. Original. Ni original. Lah ni 3 dah. Kita cuba tiga. Mungkin sekejap lagi kita tambah tak tahu matcha ke coklat ke. InsyaAllah kami sung. Kak dia kata mau buat hak lain lah. Hak original ni memang banyak. Okey, 3 perisa. Nak beli online Kak Ji lah ni. Kak Ji tak ada jual lagi. WhatsApp Kak Ji. Biasa lagi lah RM10 untuk satu pack. Pandai RM12 satu pack. Okey, untuk hak baru ni Kak Ji buat RM12 untuk satu pack. Ni pack dia. Mahal sikit sebab memang harga dia memang mahal lah. Lah ni saya akan rasa macam mana. Walaupun Kak Ji berada di Dabung, tapi menu dia kalah orang bandar. Strawberry kena buat lah Cameron Highland kan? Strawberry insyaAllah. Lepas ni kita akan buat di kedai baru. Tak berhenti tu. Abang tepi abang. Modal jual ke apa modal? Mak dah jual mi celuk je. Mak dah tak jual muka lain dah. Jual mi celuk. Sebelum ni jual muka lain? Modal saat ni lain. Buka kamera lain lalu modal. Dah jual diri sendiri. Modal saat ni lain. Mana tak hak buat kau tadi? Mari wani. Kalau mari Dabung saya akan beli barang pada Wani ni. Hak sedap kali ni. Saya tak pernah makan deres. Sedap pada Kedah. Sebab anak dara Mek Ji kan. Anak dara Ji memang sedap belaka. Krepek pun. Dah jangan dah awak lagu tu modal. Allah siye modal. Tak apa mesti modal sedap. Tapi kalau kita tak singgah lalu saja. Dah kita mari cilik tak kisah umur sekali boleh. Lepas tu habis lagi bukannya kita semua lalu tu boleh kat singgah. Okey beres. Siapa Bella? Ni ni memang sedap dah. Ayah saya kali saya mari Dabung itu saya beli. Turun-temurun lah. Dan ni tak senang pecah tau tak? Walaupun dia crunchy lembut molek tapi tak senang pecah. Kalau nak beli luar mana? Magic saja. Kita mau cik ni lah. Macam ni lah. Kita Mek Ji ha. Patut ada jual derek lah. Boleh. Saya boleh foto. Kalau mari Dabung nak terang ni. Aku tak boleh kecek ada pun. Okey, sebab kedai Kak Jinan penuh dengan orang dah. Bila ambil semua 3 flavor dia. Dulu masa bila mari first time tu dia ada satu ni je flavor dia. Lah ni dia tubik dengan Prisa Red Velvet pula dah. Karipak Red Velvet di Dabung pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih kepada dessert. Dia wangi Red Velvet tu. White chocolate tak rasa sangat. Tak manis. Mungkin kena manis sikit lagi. Ni Prisa Pandan ikan lah. Prisa Pandan ikan. Memang signature dia lah. Pandan ikan. Ni original. Karipak Red Velvet dia lebih kepada dessert. Cookies. Bukan dia tak ada savory lah. Cuma kalau dia buat manis lagi sedap bagi Bella lah. Ni perisa biasa. Jadi kalau mana mari Dabung ikut trend tu Dabung boleh mari try Karipak Red Velvet Magic dah. Tak ada orang lain jual, dia saja jual. Dan dia dah buka kedai baru depan, dulu ni orang ramai dah. Jadi hak mana tengok video Bella ni jangan lupa singgah kedai Bella juga, Cameron Street Cafe. Kalau benda ni viral insya-Allah Bella akan jual di kedai Bella juga. Sekarang tengoklah video iklan Cameron Street Cafe. Bye. Alhamdulillah kedai baru Cameron Street telah pun dibuka. Kita asal kedai di Laman Firdaus kita telah berpindah ke Padang 9 Kuala Krai. Padang 9 ni dia lokasi dia berada berdekatan dengan MRSM Mahat Ramaniah. Dan Mahat Ramaniah. Dekat betul-betul simpang dia tu awak akan nampak terus. Ni signboard kita ni. Ni signboard yang ni, signboard belah atas tu. Lepas tu akan nampaklah kemah-kemah kita dengan konsep Cameron Highland. Tu makan of course lah kita famous dengan nasi ayam dengan nasi lemak. Dan kita buat tubik menu baru untuk nasi ayam iaitu nasi ayam buttermilk dengan nasi ayam lemon. Lepas tu air pun kita keluarkan air baru lagi iaitu teh tarik marshmallow Cameron. Teh tarik Cameron marshmallow.
Antara dua tu lah. Tu kalau rasa nak makan ubi, jagung, semua ada lagi. Ubi dengan jagung pun ada lagi. Semua menu dekat Kamera Street lama masih ada lagi di Kamera Street baru. Jadi siap awak tunggu gapo lagi? Pakat mari belaka di Kamera Street di Padas 9 Kuala Krai. Sebab kedai kita lagi luas, lagi selesa. Okey, jom pakat mari ramai-ramai.